Seorang ibu. Tes. Seorang ibu setiap malam menunggu anaknya pulang. Doa tidak pernah putus. Tetapi si anak tetap keras hati, tetap memilih jalan sesat. Kawan-kawan, apakah balasan bagi seorang anak yang derhaka? Apakah nasibnya jika tidak mahu berubah? Pada hari ini, izinkan saya bawakan sebuah kisah penuh pengajaran. Kisah seorang remaja yang akhirnya insaf sebelum terlambat. Ceritanya bermula dengan seorang remaja yang bernama Dani. Dani merupakan seorang budak liar, keras kepala dan tidak mendengar nasihat. Kawan-kawan nak tahu apa kelakuan sebenar Dani? Dia sering ponteng sekolah, suka melepak dengan kawan-kawan sambil merokok, dan lebih malang lagi suka membuli murid lain dengan memeras ugut wang. Dia langsung tidak pernah memikirkan baik buruk perbuatannya, apatah lagi memikirkan kerisauan seorang ibu. Suatu hari, Dani terserempak dengan kawannya Siva. Siva menasihatinya tentang tindakan disiplin yang bakal dikenakan. Tetapi Dani menjawab, "Janganlah kau hendak mengajar aku. Aku tahu menjaga diriku. Ibuku pun tak berani menegurku." Siva hampa, namun tetap mendoakan perubahan sahabatnya. Masa berlalu, Dani terus hanyut dengan perangai buruknya, membuli, berjudi, merokok, keluar malam. Semuanya dilakukan tanpa rasa bersalah. Ibunya merayu, namun rayuan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hinggalah pada suatu malam, semasa Dani menunggang motosikalnya, brak! Motornya terbabas di tepi jalan. Tiba-tiba dadanya terasa ditindih batu yang amat berat. Kakinya terbenam ke dalam tanah. Dia cuba menjerit, namun tiada sesiapa yang mendengar. Ketika itu, terngiang-ngiang suara ibu dan Siva, sahabatnya yang selalu menasihatinya. "Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku mahu berubah. Aku tidak akan buat jahat lagi. Tolonglah aku." Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggil, "Dani, Dani, bangun." Rupanya Pak Amin, jiran mereka, yang mengejutkannya. Dani menangis teresak-esak. "Maafkan saya. Saya mahu jadi orang baik. Saya mahu meminta maaf dengan semua orang." Rupa-rupanya apa yang dialaminya hanyalah mimpi ngeri sewaktu dia pengsan. Namun mimpi itulah yang menyedarkannya.
Sejak hari itu, Dani benar-benar berubah. Dia meminta maaf kepada ibu, kepada sahabatnya Siva dan berusaha menggantikan semua duit yang pernah dicuri. Dia menjadi seorang anak yang taat dan murid yang baik. Wahai kawan-kawan, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Pengajaran daripada cerita ini ialah perbuatan buruk pasti mendapat balasan buruk. Kita harus menasihati, tidak mengira bangsa dan agama. Kasih sayang seorang ibu dan sahabat sejati tidak akan membiarkan kita terus hanyut dalam kejahatan. Janganlah kita memeras ugut kawan untuk mendapatkan duit. Janganlah kita membuli, kerana membuli itu menyakitkan hati, merosakkan persahabatan dan akhirnya membawa penyesalan. Ingat, insaflah sebelum terlambat. Saya akhiri cerita saya dengan serangkap pantun. Akhir cerita kutemui damai, air mata jadi saksi berharga. Sesal dahulu mesti disemai, bangkit insaf menuju bahagia. Sekian cerita saya. Terima kasih.